Okey, dalam video ni kita nak tengok ringkasan untuk fizik nuklear ataupun nuclear physics. Okey, bab 6 form 5. Okey. Jadi, disclaimer ini adalah ringkasan sahaja. Maksudnya video ni tak lengkap. Contoh mungkin tak ada. Okey. Jadi, untuk pastikan korang dapat maklumat lengkap, tolong tengok video penuh dalam playlist fizik nuklear. Okey, so bab ni penting. Kenapa dia penting? Sebab dia pendek. Jadi senang nak study. So kita ada dua subtopik, reputan radioaktif, radioaktif decay dengan nuclear energy, tenaga nuklear. Okay, jom kita tengok yang pertama, reputan radioaktif. So apa yang korang kena tahu dalam ni adalah reputan radioaktif tu, apa definisi dia? Jadi ceritanya adalah dia mula-mula kita ada nukleus yang tak stabil, lepas tu dia jadi lebih stabil. Unstable become more stable. Okay, so kenapa benda tu berlaku? Sebab proses reputan radioaktif tadilah. Okay, jadi kenapa dia boleh jadi daripada tak stable jadi lebih stable? Sebab dia ada release ataupun emit something. Okay, so kat sini kita kata memancarkan sinaran radioaktif ataupun emit radioactive radiation. Jadi, benda yang di-emit tu ada tiga. Okay, dia bergantung kepada jenis reputan ataupun types of decay. So, fikir logik kalau nama dia reputan alpha, dia keluarkan alpha particle. Okay, if the name is alpha decay, if the process is alpha decay, it will emit alpha particle. Okay, kalau beta, dia hasilkan beta lah. Kalau gamma, gamma lah. Macam tu. So, apa yang korang kena ingat kat sini adalah dia punya apa yang dia hasilkan tu. Maksudnya kalau macam contoh reputan alpha, kita tahu dia alpha particle. Tapi alpha particle tu sebenarnya apa? So, alpha particle adalah helium nucleus. 4 tu helium. Okay, nombor ni kena ingat. Sama juga beta, apa yang dihasilkan sebenarnya? Beta hasilkan elektron. Nombor ni kena ingat, kosong negatif 1. Gamma hasilkan gamma. Gamma ni kan dia macam dekat dalam yang korang belajar elektromagnet spectrum dalam form 4 chapter 5 kan yang ada radio, micro semua tu. So dalam tu ada gamma. So gamma yang samalah. Okay. Jadi sekarang ni contoh. Macam mana cara dia nak tanya soalan. Jadi dia bagi kita satu bahan kat sini. Lepas tu dia kata daripada situ dia emit something. Dia keluarkan something. Sekarang dia dah jadi bahan lain. Lepas tu dia tanya apa yang dia keluarkan tu. So korang kena tahulah. Contoh 2, 3, 4, 90. Okay. Lepas tu bila dia release X tu, dia akan dapat yang ni. Jadi kat sini korang kena gunakan skill matematik. Tambah tolak je. Okay. Mana maksud dia apa? 2, 3, 4 adalah sesuatu dekat sini tambah 2, 3, 4. So, matematik again 2, 3, 4 sama dengan apa tambah 2, 3, 4? Kosong kan? Kosonglah kat sini. So, benda yang sama 90 adalah apa tambah dengan 91. So, negatif 1. Jadi kat sini negatif 1. Jadi, siapa yang kita belajar tadi ada kosong dengan negatif 1? Elektron lah. So, ini adalah beta decay. Okay, macam itulah. Ataupun kita tengok contoh yang kedua ni yang Z ni. 2, 3, 4 jadi 2, 3, 0. 2, 3, 4 nanti dia release, dia akan hasilkan 2, 3, 0. So apa sebenarnya yang dia release tu? Dia release 4. Lepas tu 92 jadi something tambah 90. Apa ni? 2. So 42 tadi apa? Alpha kan? Helium nucleus. So ini adalah alpha. By the way ni adalah beta juga. So itulah yang dia harapkan korang tahu. Again, nombor-nombor ni tak payah hafal. Yang kena ingat adalah 42 helium, 0 negatif 1 elektron. Okay, so itu adalah jenis alpha, beta, gamma tadi. Okay, kadang-kadang dia akan bagi dalam bentuk graf macam ni, siri. Sebab panjang sangat, jadi dia instead of buat equation, dia buat macam ni. Ini pun sama je. Apa maksud cikgu sama adalah contoh dia kata start daripada P. So P ni, kalau kita tengok nukleon dia 142. Lepas tu ni 34. Oh, by the way kan, skill kimia maksudnya yang pasal proton, neutron, nukleon semua tu, itu penting lah kat sini. Kita assume dah tahu. Jadi kita terus tengok, okay, ini adalah nombor nukleon, ini adalah nombor proton. Macam tu. Okay. So, daripada P dia jadi Q. Okay. So, Q tu kalau tengok nombor dia 138, bawah tu 32. So, dia hasilkan something lah. Katakanlah kita letak sebagai X lagi. Jadi, nak tahu nombor ni dengan nombor ni. Jadi kalau korang buat matematik tadi, 142 sama dengan 138 tambah kotak. So kotak tu berapa? 4. Buat benda yang sama kat bawah, 2. Jadi X ni apa? X ni adalah alpha lah ataupun helium nucleus. So kita tahu itu adalah alpha. Right? So buat benda yang sama. Contoh lagi satu, ni cikgu nak tunjuk jap. QR. So katakanlah Q, dia adalah 138 tadi, 32. Lepas tu, kan, dia jadi R. Okay.
R tu kalau tengok nombor dia 138 tapi kat bawah tu jadi 34. So, bila kita buat contoh X lagi Okay, Y lah. Y. Okay, 138 ni kat atas kosong lah. Tapi kat bawah kalau perasan dia adalah -2. So, korang kena pandai-pandai adjust. Sebab kosong -2 kita tak belajar tadi. Mana ada kosong -2? Okay, so yang ada adalah 42 helium dengan kosong -1 elektron. Jadi kat sini jawapan dia adalah 2 elektron ni. Sebab 2 darab -1 dapat -2. Okay, so maksudnya kat sini beta tu berlaku 2 kali. Jangan korang kata, oh ni -2, ni 2 samalah tu. Tak, dia tak sama. Okay, jadi macam tu lah cara dia. Lepas tu korang teruskanlah. Okay, so itu adalah kalau dalam bentuk siri rebutan ataupun decay series. Okay, seterusnya. Separuh hayat ataupun half-life. Ni dia suka tanya dalam exam. Apa yang korang kena tahu? Pertama, dua benda je sebenarnya. Pertama adalah dia punya definisi. Sebenarnya kalau korang betul-betul faham definisi, senang je nak buat soalan ni secara manual. Okay, so sebenarnya untuk selesaikan ada dua cara. Satu guna cara manual. Manual tu guna logik berdasarkan definisi. Apa maksud dia? Contohnya, okay, kita ada bahan, katakanlah kat sini ada 16 nukleus yang belum bereput. Ni contoh saja tau, nombor ni semua random. So 16. Okay, daripada 16, selepas satu masa, okay, dia jadi 8. So tengok daripada 16 jadi 8, maksudnya separuh dah hilang. Separuh dah bereput. Okay, maksudnya yang tinggal asal tu daripada asal 16, sekarang ni tinggal 8 sahaja. So 16 jadi 8, kiranya separuh lah kan? Separuh dah mereput. So half-life tu apa? Separuh hayat tu apa? Masa untuk jadi tu. Ingat tau, separuh hayat bukannya 16, bukannya 8. Tapi masa untuk 16 jadi 8. Okay, kita letak contoh random lagi. Katakanlah 4 hari, contoh. So 16 nak jadi 8, 4 hari untuk bahan ni. Okay, jadi kita tahu separuh hayat dia adalah 4 hari. Jadi, 4 hari lagi jadi apa? Dia jadi lagi separuh. So, lagi separuh tu maksudnya 8, sekarang dia jadi 4. Okay, lepas tu, separuh daripada 4 adalah 2. So, berapa masa dia ambil nak jadi separuh tu? 4 hari lagi. Tu point dia. Okay, sebab tu definisi dia masa. Okay, separuh hayat tu fokus dia adalah masa. Sebab kadang-kadang pelajar bayangkan, 16, 8 itu adalah separuh hayat. Tidak. Separuh hayat tu adalah masa yang dia ambil untuk dia jadi setengah. Okay, so itu adalah cara manual. Jadi dalam exam dia boleh jadi contohlah dia tanya berapa total masa daripada 16 nak jadi 2 gram contoh. Okay, ataupun berapa separuh hayat. Yang itu matematik lah. Okay, atau cara kedua adalah formula. So formula ni biasanya diberi dalam exam. Cuma korang kena kenal pastilah maksud-maksud setiap huruf dalam formula ni. Okay, jadi dekat sini contohlah kalau kita guna situasi yang sama tadi kat atas, tapi kita nak try solve guna dekat bawah. So, N ni adalah N yang baki tinggal. So, dalam case situasi ni baki last dia adalah 2 lah. Okay, lepas tu N0 ni ataupun N kosong kat depan ni, ini adalah dia punya starting. So, starting kita 16. Nombor dia 16 lah. Okay, yang banyak orang keliru adalah N kecil. Ni cikgu nak bagi tahu N kecil ni adalah bilangan separuh hayat. So hati-hati, bilangan separuh hayat tu bukannya nilai separuh hayat. Okay, bilangan separuh hayat bukan nilai separuh hayat. Maksud cikgu apa? Maksud cikgu macam ni. Dalam situasi ni, separuh hayat kita adalah 4 hari. Kan? Okay, bukan itu N. Okay, total masa adalah 12 hari. Again, bukan tu N. So, apa yang N-nya? So, N tu maksudnya dalam 12 hari ni, berapa kali half-life tu berlaku? Okay, jadi nak tahu berapa nilai N, dia adalah total bagi dengan masa untuk satu half-life. So, maksudnya 3. Ataupun kalau tak nak pakai formula pun, fikir logik. Okay, daripada 16 jadi 8 sekali half-life tu kena berlaku. Daripada 8 nak jadi 4 lagi sekali. Daripada 4 nak jadi 2 lagi sekali. So, berapa kali total half-life tu berlaku? Bukannya berapa tempoh masa tau, berapa kali half-life tu berlaku. So, 3 kali lah. Jadi, itu adalah kita punya N. Right? Jadi itu adalah dua cara untuk selesaikan soalan yang berkaitan dengan separuh hayat. Sama ada manual, korang guna dia punya definisi, fikir logik. Yang kedua pakai formula tapi kenal pasti satu-satu maklumat dia. Okay. So,
Kadang-kadang dia tak bagi dalam bentuk ayat ataupun rajah, dia bagi dalam bentuk lengkung reputan ataupun decay curve. Ini pun sama konsep, fikir dia punya definisi. Ingat balik apa itu separuh hayat, masa untuk jadi separuh. Jadi kita tengok bahan A. Dia start dengan 300 aktiviti. Again, aktiviti ni kadang-kadang kan unit dia bagi count per second, count per minute. Okay, ataupun gram. Suka hati, tak kisah. Benda tu tak kisahlah apa unit dia, itu adalah kita punya nilai awal dia, iaitu 300. Okay, so kita mula aktiviti dia 300. Dia minta separuh hayat. Ingat, separuh hayat tu masa untuk jadi separuh. So, daripada 300 nak jadi separuh. Separuh adalah 150. So, berapa masa daripada 300 nak jadi 150? So, kita tengok kat sini. 150 kat mana? Kat sini kan? Ini adalah 150. Jadi, alamak. Sekejap Oh, 10. Jadi masa daripada 300, kan 300 kosong saat ataupun kosong hari, nak jadi 150 dia ambil masa 10 hari. So, separuh hayat dia berapa? Separuh hayat dia adalah 10 hari. Okay, right. Samalah macam dekat B. Cuma B dia start dengan 200. So, 200 masa dia untuk jadi 100. Tengok. Tapi pakailah graf B pula. Jangan pakai graf A lagi. So kat sini masa dia adalah 4 hari. Okay, so itu adalah lengkung reputan. So bandingkan kadar reputan, logik dia macam ni. Kadar reputan tu cepat tak cepat dia mereput. By the way, bila ada perkataan kadar, elakkan daripada guna perkataan laju dengan perlahan, slow dengan fast. Sebab kadar tu sepatutnya dia tinggi rendah. Dia bukan kelajuan tau. Okay, kadar tu per masa. Jadi jawapan korang sepatutnya tinggi atau rendah, high ataupun low. So dalam ni, kadar reputan, okay, B lagi besar daripada A. Kenapa? Sebab B tu ambil masa 4 hari dah mereput. Kalau A, dia kena tunggu 10 baru mereput. Jadi siapa yang reput dulu? Mestilah B reput dulu sebab dia reput lagi cepat. Tapi kalau soalan nak bentuk dalam ayat dia, korang kata kadar reputan B lebih tinggi, bukan lebih laju. Okay, the rate of decay for B is higher, bukan faster. Seeloknya lah. Right? So itu adalah lengkung reputan yang menerangkan dalam separuh ayat. Okay, subtopik kedua. Gitu je lah juga kan. Kita dah sampai dekat subtopik kedua iaitu tenaga nuklear. So tadi pun sebenarnya dekat reputan tu dia dah hasilkan tenaga nuklear. Tapi dalam subtopik ni kita fokus lagi dua iaitu pembelahan dan pelakuran. Yang ini pun fikir logik daripada perkataan. Pembelahan, belah, pecah. Kan? Pecah. So, daripada satu nukleus yang besar, dia pecah jadi nukleus yang lebih kecil dan hasilkan tenaga. Okay. So, nuclear fission. Ini tips lah. Fission, fisah. Berpisah. Fission, fisah gitu. So, daripada satu yang besar, dia berfisah menjadi benda yang lebih kecil. Dan dia produce energy. Okay. Kalau pelakuran, dia terbalik. Okay. Pelakuran dia terbalik. Dia fuse. Fusion. Dia fuse, dia gabung. Maksudnya yang kecil-kecil ni gabung jadi lagi besar. Tapi dia masih hasilkan tenaga. Itu hati-hati. Sebab kadang-kadang pelajar bayangkan, okay, kalau dia terbalik, pembelahan, dia belah, fusion digabung. So, satu release, satu absorb. Salah. Dua-dua release energy. So, equation ni tak payah hafal. Tapi at least daripada equation, korang kenal lah. Sama ada dia pembelahan ataupun pelakuran. Fission atau fusion. Macam mana nak tahu? Kita tengok. Sedebuk besar macam ni. Lepas tu, dia pecah jadi kecil, dia tak adalah exactly sama tapi macam lebih kurang lah saiz dia. So itu pemisahan lah. So pembelahan ataupun nuclear fission. Tapi yang ni nampak daripada kecil gabung jadi lebih besar. So kita tahu dia adalah fusion, dia fuse. Pelakuran dan dua-dua release energy. Okay. So cakap pasal nuclear energy macam mana nak kira? So ini adalah formula dia iaitu E sama dengan MC squared. Di mana E tu energi dia lah. So M tu adalah cacat jisim. So cacat jisim ni adalah perbezaan antara sebelum dan selepas. Okay, macam contoh bahan A fuse dengan bahan B, dia hasilkan bahan C. Okay, jadi A dengan B ni jisim dia adalah jisim sebelum. Mass before. Okay, C ni adalah selepas. Jadi sebenarnya, bukan sebenarnya lah, sepatutnya sebelum mesti lebih besar daripada selepas. Sebab selepas ni dia ada release energy ataupun tenaga. Jadi nilai A dengan B ni tolak dengan nilai C. Okey, nilai A dengan B punya jisim tolak dengan nilai C, korang akan dapat dia punya nilai M.
Okay, lepas tu C tu adalah 3 kali 10 kuasa 8 kelajuan cahaya. Ingat C tu yang kita square. Kadang-kadang pelajar dia buat M kali dengan C, lepas tu dia square. Salah lah. Right, lepas tu yang ini dalam exam dia bagi, jangan risau. So, dalam ni, kalaulah jisim tadi tu kan, jawapan dia dalam formula EMC squared, M tu kena dalam kg. Katakanlah dia tak bagi dalam kg, untuk tukar, korang kena tukar pakai kg dulu. Macam contoh dia kata, okay, nilai dia adalah 2U. Okay, jisim tu dalam unit U. Okay, so korang kena darab dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif 27, barulah dapat dalam kg. So, itulah M yang kita pakai. Okay, alright. So, yang ini tolong jangan round off banyak sangat lah. Maksudnya waktu kira tu, kira dengan number yang full dulu. Okay, seterusnya. Perubahan tenaga dalam nuklear reaktor. Sebab nak buat tu dia bukan saja-saja dia ada proses dia lah. Jadi kita ada reaktor nuklear ataupun nuklear reaktor. So nuklear reaktor dia start dengan bahan nuklear. So kita ada nuclear energy. Lepas tu nuclear energy tu dia akan change kepada heat energy ataupun tenaga haba. Lepas tu kita ada kinetic energy. Dan last sekali kita ada electric energy, tenaga elektrik. Okay, so kat mana ni? Dia adalah dekat sini. So kalau korang tengok kat sini memang panjang lah dia punya cerita. Tapi tujuan dia nak tunjuk kat sini ni adalah nak bagi tahu pasal perubahan tenaga tadi. Okay, so kita start dengan reaktor. Reaktor ni lah tempat fission tu berlaku. Okay, pelakuran. Sekejap. Fusion. Pelakuran tu berlaku dekat sini. So bila benda tu berlaku dia akan hasilkan heat. So kita start dengan tindak fusion. Pembelahan. Split. Fission. Sorry. Okay, fission lah. So, dekat sinilah fission tu berlaku. Okay, dekat sinilah fission tu berlaku ataupun pembelahan tu berlaku. So, dekat sini adalah tenaga nuklear lah kan. So, nuklear ni dia akan hasilkan heat. Itu yang kita cakap tadi. Nampak? Daripada nuklear jadi heat. So, heat tu buat apa? Heat tu dia akan panaskan air. So, air bila kita panaskan lama-lama dia akan mendidih. So, bila mendidih dia akan pusingkan turbine. So, itulah dia cerita kinetik tadi. Pergerakan tadi tu, dia akan pusingkan turbine. So, turbine tu, kalau korang ingat dalam bab 4, korang ada belajar pasal pemusingan turbine akan menggerakkan generator. So, generator ni lah yang produce electric energy. Okay, jadi itu sebabnya kita cakap tadi, start daripada nuklear. Okay, kita punya pembelahan tadi ataupun fission tadi. Lepas tu dia hasilkan haba. Haba tu akan panaskan air. Air tu hasilkan steam. Steam tu pusingkan turbine. Turbine tu pusingkan generator. Dapatlah tenaga elektrik. Okay. Sekarang, soalan ubah suai. Kalau dia tanya, benda ni penting. Okay, take note lah. So, yang pertama, ciri keselamatan. Logik dia dalam tu adalah radiation kan, radioaktif. So, takkan korang nak pakai plastik je. Nanti terkeluarlah radiation tu. Jadi, kita pakai dinding konkrit yang tebal. Lepas tu, benda ni kan panas. So, bila panas, kita takut tekanan dia terlampau tinggi ke apa. So, untuk kawal dia punya suhu, kita pakai ejen penyejuk. Jadi, ejen penyejuk apa yang sesuai? Air. Okay. Lepas tu, kadang-kadang kita nak tindak balas tu banyak. Kadang-kadang kita nak tindak balas tu sikit. Maksudnya high rate of reaction, low rate of reaction. Jadi macam mana kita nak, macam mana kita nak adjust. Jadi kita guna dua benda untuk mengawal kadar tindak balas ataupun to control rate of reaction, kita adjust guna moderator dan juga rod kawalan. Okay, so korang kena ingat nama bahan dia dan apa yang dia buat. Moderator ni kerja dia perlahankan neutron yang bergerak pantas. Slow down fast moving neutron. Dia buat daripada grafit atau air. Kalau rod kawalan, menyerap lebihan neutron, absorb excess neutron, dibuat daripada boron dan cadmium. Okey, atau cadmium. Jadi, yang ini soalan kalau dia tanya selalunya objektif, soalan objektif ataupun soalan ubah suai. Okey? Alright, so itulah ceritanya berkenaan dengan nuclear physics. Ingat, ini disclaimer adalah benda ni adalah ringkasan. Okey? Kalau nak betul-betul tengok contoh semua, tolong tengok playlist yang full. Right? So macam biasalah, doakan cikgu sihat dan kaya dan masuk syurga. So semoga anak-anak juga dapat A+ dalam fizik SPM nanti. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum.